Ada dia terangkan. Baik. Google Form. Tu nak, okey. Apa objektif form tu? Maksud saya, form tu nak siapa isi, katakan pengunjung. Target dia siapa? Okay, boleh. On live already. Boleh? Nanti boleh terangkan. Sebab dia macam apa yang kita buat sekarang ni lah. Cuma dia akan berlaku di Carnival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, minta tolong. Kita nak sharing-sharing pasal haji hari ni, insya-Allah. Boleh share dulu, mungkin ada kawan-kawan ke kan, family ke yang kata dapat panggilan ataupun dalam proses buat rayuan haji. InsyaAllah kita sharing-sharing pasal haji hari ni, insyaAllah. Tak tolong share dulu. Waalaikumsalam Haji Sulaiman. Awal haji masuk. Apa khabar? Ada mana tu? Mekah ke? Baik, boleh share dulu live ni. InsyaAllah kita akan sharing berkenaan Haji 2026. Harmoni salah satu daripada 31 PJH 2026. Jadi insyaAllah kita dah pun mula berjuang untuk mencari bakal-bakal jemaah haji. Kalau ada ramai juga daripada TikTok yang bertanya. Lepas tu kemudian dah mula dapatkan info penuh di kita punya hotline lah, di Wasabi apa semua kan. Boleh tanya, nanti Pija akan share lanjut. Tapi yang untuk sesi ni lebih kepada perkongsian package, ataupun ada yang nak tanya macam mana prosedur rayuan tutup bila, nak buat rayuan macam mana, boleh kita sharing-sharing ya, insya-Allah. Okay, boleh minta tolong tap screen. Tu biasanya bahagian Mustaqim cakap tu. Tap screen, share, follow TikTok Harmoni Excellent Holidays. Terima kasih yang masuk. Yang masuk ni dah buat rayuan ke, ataupun dah pernah tunai haji ke? Dah pernah tunai haji, boleh apply lagi ke nak naik haji? InsyaAllah, jom kita kongsi-kongsi. Ada tahun yang dibenarkan untuk daftar haji kali kedua. Siapa tahu tahun bila? Okey. Hari ni di Harmoni kita ada ketibaan arrival group 23 Tan. Hari ni grup 24 Oktober dengan Ustaz Faizal, Ustaz Papa. InsyaAllah kita tengah juga membuat persediaan untuk tarikh-tarikh penerbangan seawal 6 November ni. Kemudian untuk Disember pun dah ada. Bermula 3 hari bulan sampailah hujung terakhir 30 Disember. Jadi insyaAllah ada lagi baki-baki seat juga tu untuk umrah. Kan ada yang 2 seat, 1 seat. Jadi boleh jom kita share. Ataupun ada dengar-dengar kan, ada yang nak pergi umrah tengah cari tarikh musim sejuk, boleh share dengan Harmoni, dengan Pija. Kita akan bantu suggestkan lah. Nak pergi bulan 12 ke, nak pergi bulan 1 ke. Bulan 1 ada juga lagi, bermula 5690 package popular Harmoni, package Rahmah. Baik, minta tolong tap screen dan juga share live ni dengan kenalan atau keluarga anda yang ada nak dengar lah mungkin kan. Ada tanya pasal rayuan, ada tanya pasal dah dapat tawaran ni, tengah compare package, boleh Pija share. InsyaAllah harga package Haji Harmoni dengar-dengarnya yang antara yang top sell lah kira, yang rated termurah katanya. Kita tak tahu lagi, tapi nampak juga ada yang 40,000 kan. Dahsyat.
Jadi kita tak sampai ke arah target harga itu. Tapi kita ada special juga. Harga Harmoni bermula 48,900. Macam mana nak dapat harga ni? Pasti ada prosedurnya. Terima kasih Encik Rafiqah yang masuk, yang share live ni. Thank you. Ramai-ramai lagi. InsyaAllah kita akan start sharing nanti. Terima kasih share live. Lepas tu mungkin kalau ada nak bertanya berkenaan haji, boleh lontar-lontar kat sini insyaAllah. Okay, haji intronya bersama Harmoni. Terima kasih. Haji bersama Harmoni tahun kedua. InsyaAllah tahun ini tahun kedua. PJH 2026 1447 Hijrah. Kalau ikut ni infant lagi lah, baby. InsyaAllah. Tapi baby yang terus ni lah, dia ni sikit. Dia advance baby sikit. Sihat, Alhamdulillah. Tijarah Books. Salam pijak. Dr. Yusof. Apa khabar Dr. Yusof? Alumni Ramadan kita. Jadi jemaah-jemaah alumni pun kalau ada kat sini, boleh join TikTok ni. Boleh share dengan kenalan-kenalan anda lagi. Mungkin kita nak share jugalah berkenaan naik alip menekan Kaabah Intan selalu tak Kaabah doktor. Ulia, halo. Panjang umur Ulia ni, ada jemaah daripada Kuching. Salam Puan Pija, saya Hida dari Kuching dan saya dah hubungi Cik Ulia berkenaan haji. Masya Allah. Kami tengah pertimbangkan untuk guna PJH ni. Alhamdulillah. Dah dapat tawaran haji. Alhamdulillah dah dapat tawaran haji. Cuma kami ingat nak merayu untuk emak dan bawa mak sekali. Bilik bertiga. Boleh. Mak daftar 2012. InsyaAllah. Ulia kontak jemaah ni. Kasih follow rapat. Sambil-sambil tu pun akan WhatsApp dengan dia. Baru je lepas explain. Baik. InsyaAllah yang mak dia ni, bagi tahu dia. Kalau dia dah memang terima tawaran, InsyaAllah pasti kita akan naikkan dia dengan maknya. Dah dapat tawaran haji. Yang dapat tawaran haji, puan tu dengan suami Betul ke dia? Dua orang dia dan husband serta mak. Okey, baiklah. Jadi mak dia ke yang 2012? Boleh. Surely kita akan naikkan insyaAllah. Ayo daftar. Sementara masih ada allocation promotion. Intan pagi tadi kita dah tarik tudung, tarik semua dah. Masih ada lagi berbaki. Masih ada lagi berbaki. Sekejap Bismillah. Berapa Tan? Baki 11 lagi. 11 lagi untuk promotion 48,900 ni. Ada manis-manis. Tak boleh sebut promotion, rupa lah. Mustaqim selalu sigong aku kalau cakap tu. Manis-manis. Ada manis. Kita nak bagi 48,900. Hajar nak tengok package. Boleh. Harmoni pula dah. Tekan beg kuning. Beg kuning. Tekan beg kuning. Kat situ nanti boleh key info number. Saya akan hubungi. Macam baik, tolong cek dekat DM Kami last hari apa itu Fah? Ahad. Hari Ahad tu meriah dalam beg kuning. Dapat detail tu kami akan explain dan call. Okay, don't worry. Letak pertanyaan ke ataupun nombor telefon di situ. Tahun depan. Ya, apa Prof pula doktor tanya apa tadi, saya macam nampak. Ramadan tukar hotel. Ya, Masya Allah. Lagi dekat. Doktor, Masya Allah, rezeki lah jemaah tahun ni. Ya Allah. Muasasah bagi kira mandat lah dekat Harmoni. Alhamdulillah. Kita jual Intan. Kita ingat dah tak laku sebab dia jadi puan, tak laku lagi. Jadi kita terus kita jual dia doktor. Kita dapat duduk di area Mahbas Jin. Masya Allah. Kan, duduk Mahbas Jin jemaah tahun ni. Hotel comel, sangat-sangat tenggelam je rasa. Duduk dalam kolam, duduk dalam tilam. Untuk haji berapa hari? Okey, untuk PJH, kalau haji biasanya minimum 38 sehingga 45 hari. Macam tahun sudah 2025, kami punya atau cara ataupun itinerary adalah 38 hari. 38 hari perpecahan Mekah, Aziziyah 1 hingga 15 Zulhijjah. Kemudian Madinah dalam 5 malam macam tu. So dekat Mekah tu anggaran rasa dalam 20 hari jugalah.
Lama, insyaAllah. Okey. Hajar nak tengok package. Okey, harga untuk package Harmoni, package haji, kami bermula dengan 48,900 Safwa. Manazil Al-Makam, hotel ni jaraknya 500 meter sahaja, ulang-alik ke Jamrat. Ketiga, kita ada hotel. Boleh? Dia frame. Tunjuk tapi tak boleh tunjuk. I see. Lipat kan? Oh, patutlah Mustaqim punya poster semua terlipat-lipat. Tak boleh tunjuk. Oh, ngadu lah, Wah. Ya. Tapi dia mirror lah Okey lah, boleh lah saya nampak. Kalau tak jelas nanti bagi tahu. AI dia. 48 AI tu tak payah masuk dalam ni dia. 48,900 untuk Safwa. Ini balik. Oh. Saya nak buat ni. Oh, baiklah. Oh, ni boleh lipat juga Padan lah kau mah. Lipat berapa? No. Kalau nak lipat apa? Tapi kita kalau video dulu kita tak boleh tunjuk bagian tu. Oh, tinggi pak. Boleh. Baik. Ramai kan? Okey. Ini harganya. Bismillah. 48,900 untuk Safwa. Nah, saya naikkan sikit Haji Hashim pakai lipstick dekat filter tu. Okey. 48,900 harga Safwa. Harmoni kan? Alhamdulillah. Saya dapat beberapa feedback ni. Jemaah kata mudahlah faham package haji Harmoni. Sebab direct and straightforward. Kita tak buat banyak sangat package. Sebab insyaAllah dengan kapasiti dan kemampuan kami lah. Kita pun macam Pija cakap tadi, 2 tahun. So ni baru baby lah kan. Baby buat package haji. InsyaAllah. Boleh tolong bila tutup permohonan rayuan. Okey, rayuan baru buka. Cik Wan Alisa ni haji ni. Okey, bila tutup permohonan rayuan, saya rasa anggarkan bila buka 3 November semalam. Dah berjaya ke? Ramai dah yang buat ke? Alhamdulillah, ramai juga yang jemaah dah hantar slip kat kami apa semua kan. Banyak benda baru. Banyak benda baru tahun ni di Tijari, masya-Allah. Tapi disebabkan kita tak boleh lagi nak log in Tijari tu sebab kriteria pertama dah gagal, 15,000. 15,000 dah gagal. Belum. Tapi kita tengah tunggu akaun diusahakan. Tapi lepas dia transfer, kita akan balik lah. Dah tak sambung kerja. Hari tu kita akan cuti terus. Bila tutup permohonan, biasanya sebulan 2 lah. Sistem tabung haji akan tutup pada Januari. So, boleh masih terus buat rayuan dulu. InsyaAllah, kita akan guide. Saya nak PJ Harmoni, please PM. Baik. Yang belum ada akaun tabung haji, boleh ke saya nak pergi dengan PJH? Masya Allah. Itu kena yang terutama kena ada akaun tabung haji, daftar. Kena daftar. Orang Malaysia wajib daftar, kena ada akaun dekat tabung haji, kena wajib daftar haji. Even buka yang 1,003, contohlah macam saya kan. Saya park je kat situ. Park je tak apa, tapi kena ada tuan. Jangan tak ada, jangan tak daftar. Haji ni kira tuntutan kita dalam rukun Islam kita. Jadi kena usahakan. Kalau tak daftar haji, what's next? Memang tak boleh. Jangan pernah terfikir untuk visa turis. Jangan pernah terfikir untuk yang illegal lah. Janganlah. Kita nak pergi ibadah. Saya dengar macam-macam. Kami ni lagi lah. Kan? Maknanya yang mengusahakan, yang mendengar semua cerita. Masya Allah. Jadi tolong jangan buat. Kena wajib ada akaun tabung haji. Dia nak main bunga. Saya baru masuk live buat rayuan haji. Menyimpan di tabung haji 30 tahun plus. Tapi daftar 2013. Masya Allah. Boleh. Daftar haji dibenarkan sehingga 2022. 2013 ni kira awal lah puan. Baguslah. Dia 2010, 2011, even 2009 yang bulan 12. Belum dapat panggilan haji, buat rayuan. Tak ada masalah. So nanti by the time fasa tu you dapat, by the fasa tu dapat, you masih dalam jemaah tawaran. Okey, maaf saya baca dulu. Macam banyak pula 15 komen. Hajar kena tunggu rayuan dulu ke baru boleh apply PJH? Tidak. Hajar buat je dulu. Puan buat je dulu rayuan di Tijari. Okey, bila buat rayuan di Tijari, sambil-sambil itu boleh survey PJH. Kami pun tak boleh key in lagi. Kami tak boleh key in lagi di sistem. Sistem PJH hanya buka pada 28 November. Okey, P1 tu sama ke dengan rayuan harganya? Berbeza. Puan Farida. Okey, P1 ni dia jemaah terpilih. Dia jemaah dah terima tawaran haji tahun ini. Maka, kenapa beza sangat harga?
banyak sangat berbeza harga. Sebab apa? Sebab yang untuk jemaah terpilih ini, dia ada satu laluan yang boleh membantu jemaah rayuan naik nama. Jadi kita nak raikan jemaah yang terpilih ni, jadi nanti jemaah rayuan bolehlah tumpang rezekinya bersama-sama dengan jemaah P1 tadi untuk naik haji tahun ini. InsyaAllah. Dari mana ya saya boleh tengok package haji Harmoni? Boleh tekan link dekat bio, isi detail di beg kuning. Gitu. Rasa macam TikToker sangat. Isi detail nanti saya akan contact di Wasabi. Okay? Terima kasih. Alhamdulillah, tahniah Harmoni, Pija Mustaqim. Mustaqim tak ada. Mustaqim ke airport hari ni. Saya nak PJH Harmoni, please PM. Baik. Macam mana saya nak PM? Boleh tak untuk, apa nama dia kan? DM dulu. Susahnya lah TM net. Kalau baru daftar tahun boleh, macam mana? Kalau baru daftar tahun ini kot boleh ke pergi? Okey, tahun ini tabung haji dah naikkan lagi setahun tahun daftar haji yang dibenarkan. It's 200 viewer. Okey, jadi kita sangat 200. Tolong screenshot. Okey, kemudian tabung haji benarkan 200 pula dah. Intan. Tabung haji benarkan tahun 2022 Disember boleh buat rayuan. Follow. Baiklah, korang cakap je, mungkin pun akan follow. Tolong follow 2022 dibenarkan. Tahun lepas sehingga 2021 saja. Jadi boleh cuba buat rayuan. Saya ulang. Ada bunga, Beva. Masuk bang, nanti mungkin lagi tengah. Follow. Intan masuk sekali. No, tak muat. Penuh skrin. Dia cakap pun besar, Kalau baru daftar tahun boleh pergi. Saya dah jawab tadi sehingga 2022 boleh cuba buat rayuan. Rayuan dah buka semalam kat Intan Ulia. Ya, Ulia. Dia ada ni Kak Breva. Kalau daftar tahun lepas, Masya Allah, agak awal, agak lewat. Tabung haji benarkan 2022. Cuba lagi, insyaAllah. Dia makin tahun, tabung haji akan naikkan tahun dibenarkan tu lah. Stand by, insyaAllah. Faham, terima kasih, sama-sama. Kalau daftar 2024 boleh tak buat haji walaupun tak dapat panggilan haji? 2024, maaf Encik Amir, even tak boleh buat rayuan lagi. Awal tu sebabnya backlog yang awal tu dah banyak lagi. 2009 pun bulan 12, Masya Allah, ramai sangat lagi belum dapat panggilan. Doakan nanti dia tarik depan kan. Akan naiklah nama-nama yang 2009 Disember. November pun jemaah saya dah nangis-nangis, dah kata insya-Allah awal lagi. InsyaAllah boleh letak harapan lagi. Assalamualaikum, boleh tak buat rayuan di kaunter TH? Tak boleh nak login tijari. Boleh tuan. Tuan Busu boleh pergi kat Cawangan, tapi saya rasa Cawangan agak pack sikit lah. Cawangan agak pack sikit buat masa ni sebab semua akan pergi ke Cawangan tabung haji untuk buat urusan. Tak payah cakap cik, saya pun lupa password. Okey. Baiklah. Assalamualaikum Pijak Intan, Breva dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lambat Ustaz. Nak kena Ustaz ni. Comel je Breva kat belakang. Lebay Din. Ya. Saya kena ada bunga-bunga. Selain bunga kat sini ni, ada lagi bunga-bunga saya akan lalu-lalu di belakang. Rayuan tu berapa harga? Baik, untuk package Harmoni, kita ada offer rayuan ni 2 kategori. Maksud saya di ekonomi dan juga premium. Harga rayuan yang ekonomi bermula 59,900. Kalau premium 68,900. Harmoni straightforward, berbeza hanya di Hotel Mekah sahaja, iaitu pun dua-dua 5 star. Tapi jarak je. Makarim Ajat 430, Safwa 60 meter. Safwa ni memang sangat familiar lah kan, to the market, terutama jemaah Malaysia. Depan sangat, turun hotel, teruslah ke Dataran Haram. Jika nak hotel dekat di Arafah Mina, macam mana? Jika nak hotel dekat dan di Arafah Mina dekat, berapa package saya dan suami, nak tahu harga? Boleh. Puan Fas, boleh ke DM saya? Tekan link di bio, isi beg kuning. Saya akan bagi, saya akan quotekan lah. Tapi tentatively mungkin ramai juga nak tahu kat sini. Okey, maksudnya dekat Arafah dengan Mina nak dekat lagi? Nak kemah yang dekat? Okey, kalau dekat Mina, dekat Mina kita Harmoni pun insyaAllah kita memang akan teruskan
pelaksanaan tarwiyah. Untuk pakej haji Harmoni kita akan buat tarwiyah. Jadi kita akan bergerak ke Mina pada 7 tahun 2025. Kami dapat jadual 7 hari bulan bergerak. 8 Zulhijjah bergerak ke Mina. Kemudian kita akan bergerak ke Arafah pada 9 Zulhijjah pagi. Okey, lepas tu makna kata pergerakan, tunggu jalan naik bas dan sebagainya, pergi Muzdalifah. Balik tu daripada Mina, jemaah akan terlibat dengan sekali je laluan 3.5 kilo. Okey, untuk selesaikan yang lontaran pertama. Lepas pada tu, jemaah akan terus balik ke Hotel Aziziyah yang jarak dia 500 meter. Okey, kalau maksudnya nak lagi dekat ni, kemah lagi dekat ni, saya yakin di mana kata PMN lah kot kemah PMN kami tak display lagi di poster kecuali pada harga super premium, Clock Tower Premium, pandai je jatuhkan nama, di Clock Tower Premium. Okey, yang ini dah termasuk PMN. Okey, PMN ni berapa harganya adalah PMN ini adalah RM10,000 sahaja dan seorang harganya. Okey. Baik, berapa RM PJH Harmoni? Okey, bersama Harmoni kita ada minimum 48,900. Okey, tapi masih ada berbaki 11 allocation untuk kami kongsi manis-manisan. Tolong DM ataupun tolong follow Harmoni, isi link di beg kuning. Saya akan PM seorang-seorang, insya-Allah akan bagi tahu detail penuh berapakah manisan itu tadi. Okey, 48,900. Duduk mana? Duduk Safwa. Masya-Allah, duduk Safwa, Manazil Al-Makam, jaraknya 500 meter dari Jamrat. Daripadanya hotel tu di kawasan namanya Syarik Siddiqui. Daripada hotel nak ke tempat melontar 500 meter pergi. Lepas tu melontar mabit, ikut waktu dan sebagainya. Selesai itu kembali ke hotel 500 meter. Untuk fasa ni dah tak terlibat dah dengan kemah Muasim. Tapi ada juga jemaah tanya saya, Pija, habis kalau pergi dengan PJH tak ada peluang ke untuk experience duduk di kemah? Ada. Sebab apa? Sebab ini jemaah bayar. Tunjuk beg kuning tu. Cik, macam mana? Cik. Beg kuning. Okey, Fasila. Beg kuning tu ada dekat tepi ni. Nampak ni. Boring. Ada beg kuning, Brefa dah masukkan. Kat sini tau. Isi beg kuning. Bukan biru. Tak, dia Biru lain pula. Kuning. Burang panjang sikit lah. Tolong dengan cakap Brefa, isi beg kuning. Daftar 2010 boleh dapat rayuan tak? Boleh cuba. Boleh cuba. 2010 tu Puan Tita, comelnya nama Tita tu, anggaran naik haji tahun bila tu? 2010. Saya anggarkan mungkin kalau awal tarikh 2027, ada semalam 2030. Tak apa, insya-Allah. Tapi yang penting dah buat rayuan belum? Kena buat rayuan ya. Berapa hari duduk di Mekah? Okey, ini semua bergantung kepada KT tabung haji. KT iaitu jadual penerbangan yang akan ditetapkan oleh tabung haji. Biasanya PJH akan dapat penerbangan bermula 20 Zulkaedah ke atas. 23 ke, 25 ke, macam tu. Ataupun macam tahun ini, penerbangan terakhir dijadualkan oleh tabung haji adalah 3 Zulhijjah. Okey, 3 Zulhijjah adalah penerbangan last kali, which is kita punya 9 wukuf pada 9 Zulhijjah. Jadi 3 tu lah, dalam lebih kurang seminggu lah, 6 hari kita akan gap penerbangan akhir. Jadi masa awal tu Cik Khairul daripada 25 Zulkaidah, Abijaya bayangkan 25 lah 25 sampai 1 Zulhijjah. Yang ini 6 hari 5 malam anggarannya. Okey, tu Mekah 5 malam. Lepas tu 1 hingga 15 Zulhijjah itu 14 malam di Aziziyah. 15 Zulhijjah sehingga 1 Muharram. Itu lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu 2 minggu 3 minggu tak naik? Daripada 15 Zulhijjah ke 1 Muharram. Betul, 15 hari lah lebih kurang. Jadi berada di Mekah ni biasanya 25 hari, 20 hari macam tu. Kemudian berbaki 5 malam lagi di Madinah. Okey, di Madinah
Kenapa dah singkat sekarang ni? Dah tak best dah. Ada jemaah cakap, jangan cakap macam tu. Pergilah kan, insyaAllah. Sebabnya di Madinah ni kita panggil apa tu, dah no more. Tabung haji dah tak buat dah. Sampai duduk 10 malam macam tu. Oh, banyak, Masya Allah. Sorry, saya pergi jauh panjang. Dah apply dalam Tijari. Macam mana nak daftar dengan Harmoni? Masya Allah, boleh. Puan Nur Hafiza, Puan Nur Hafiza, boleh tak tolong isi dalam beg kuning tu? Nanti Pijat sendiri dan tim akan reach out you dalam DM ataupun wasabi, sebab kita akan bagi borang. Borang tu secara soft copy pun boleh, tak ada masalah. Dan juga boleh isi template yang kita sediakan. InsyaAllah nanti ada rezeki boleh datang jumpa di pejabat, ataupun ada plan ke nak pergi carnival. Okey, pergi carnival boleh juga, sebabnya tak itu sahaja tarikh bermula, boleh key in actually. Okey, boleh daftar dengan Harmoni, boleh. Masya Allah. PMN tu apa? PMN tu Tahan. Perkhidmatan naik taraf masyair. Masyair naik taraf. Terbalik dah. Perkhidmatan masyair naik taraf. Maksudnya ni apa nama tu, kemah dia berbeza lah daripada kemah yang disediakan kemah kemah muasim oleh untuk PJH. Muasasah lain part pula. Muasasah tu dekat jauh sikit lagi. Tak adalah jauh sangat, tapi jauh lah, berbeza lah daripada bahagian PJH. Okey. Baiklah, kemudian tak nampak beg kuning. Ada. Cuba tengok balik. Brefa dah masukkan tadi Nanti key in, saya akan kontak selepas ini. Oh, Mazia bagi love. Jika nak naik speed train tambah, saya lupa nak bagi tahu. Package Harmoni untuk semua. Package ekonomi, premium, semua dah termasuk train. Semua dah termasuk train. Pergerakan kita nak, Masya Allah, kita punya bosses. Sebenarnya Harmoni haji ni dah biasa buat untuk private. Jadi yang PJH pun dia private kan. Semua dah termasuk. Puan tekan kotak color kuning yang tepi kita nak komen tu. Terima kasih Ustaz. Mabruk. Terima kasih Puan Rokiah. Ustazah ke tu? Ustazah binti apa? Ustazah Rokiah. Siapa ingat? Khalid. Okey, tak apa. Terima kasih. Follow live ni. Terima kasih. Saya go terus sekejap. Kat mana nak tahu package yang ditawarkan. Okey, boleh isi detail dulu dekat beg kuning. Nanti saya akan wasabi. InsyaAllah saya akan bagi detail yang jelas lah. Sebab ni nanti kan tengok tak dan pula nak cincot ke apa ke kan. Okey, Harmoni very straightforward. Kalau boleh saya go terus sekejap. Ini adalah harga untuk jemaah terpilih. Second tier ni adalah untuk harga rayuan. Satu untuk panggil apa tu nama dia? Jemaah ekonomi rayuan yang nak duduk Makarim Ajiat. Yang ini Safwa. Kami berbeza hanya hotel di Mekah. Okey. Manazil Al-Makam di Aziziyah sama. Ilaf Taibah atau setaraf sama juga di Madinah, lebih kurang 80 meter. Memang berada di pekarangan Masjid Nabawi. Semua ada speed train. Semua applicable untuk buat tarwiyah, insyaAllah. Okey, semua maknanya katanya paling ni lah, kompetitif lah setakat ni, insyaAllah. InsyaAllah ke carnival boleh, silakan. Jumpa nanti insyaAllah. Assalamualaikum puan. Dah daftar tabung haji 2013 dah, tapi tak boleh login. Kenapa tu? Oh, ada masalah dengan Tijari. Okey, baik. Cik Muhammad As-Saad. Okey. Untuk Tijari ni, Cik boleh hubungi THTC. Salah bija. THCC. Tabung Haji Call Center. Okey, Tabung Haji Call Center. Minta maaf, kami di PJH pun mungkin agak merangkak-rangkak. Saya lah mungkin tak boleh nak advise secara jelas sebab Tijari tak boleh nak login dan view apa permasalahannya. Nak mudah, terus call Tabung Haji Call Center ya. Mereka akan bantu. Tapi kalau masalah macam Tijari yang teknikal tu, Cik boleh pergi ke cawangan ataupun call dulu. Nanti dia akan conduct by manual lah. Maknanya dia tunjuk macam mana nak tekan ke apa semua. Kalau tak boleh, terbaiknya memang pergi cawangan tabung haji lah. Pergi cawangan tabung haji, diorang akan bantu insyaAllah. Cuma sekarang ni ramai lah kan. Tengah ramai sikit lah. Nak jawab surat tawarannya, nak macam-macam lah. Bestnya dapat pergi dengan Harmoni insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, jelas ke package haji Harmoni?
rayuan boleh buat dengan banyak PJH ke? Okey, baik, good question. Satu IC, satu PJH. Satu IC, satu PJH. Dah tak boleh buat rayuan dengan banyak sebab data ni akan redundant. Data ni akan tak comel lah, sebabnya nama pija 3 PJH. Dia Q dia try kan. Try luck lah orang kata. So dah tak boleh, no more. Start daripada ada sistem sah ni. Betul Oh, Masya Allah. Baiklah. Jadinya satu IC, satu PJH. Tapi as for now, since belum lagi boleh key in dalam sistem agensi haji, boleh survey-survey dulu, silakan. Boleh buat booking dululah dengan PJH mana pilihan anda. Dan pastikan salah satu PJH pilihan anda adalah Harmony Excellent Holidays. Gitu. Tita, kalau belum dapat tawaran lagi, boleh apply tak? Boleh. Kena buat rayuan. Wajib buat rayuan, okey? Masuk ke Tijari, apply untuk buat rayuan haji. Kalau tahun lepas dah buat, tahun ni kena buat ke? Kena buat. Rayuan kena buat tiap-tiap tahun. Itulah kalau saya buka ni kan, ramai yang cakap dah 5 tahun dah apply, dah 11 tahun dah apply. Bersabarlah, insya-Allah ada rezeki di waktu yang tepat nanti. Okey, bila tarikh karnival? Tarikh karnival pada 28 sehingga 30 November. Okey, 28 hingga 30 November. Pastikan datang, boleh datang kat situ. Semualah you boleh jumpa straightforward kan, semua jumpa jemaah face to face, straightforward pula, face to face jumpa Harmony, jumpa Harmony. Taklah, jumpalah semualah 31 yang mungkin daripada Kedah kamu turun, daripada Sabah, Sarawak pun kita akan import ni, kita punya cawangan. Okey, nak buat rayuan macam mana? Okey, nak buat rayuan, Cik Pian kena buat dulu rayuan di Tijari dengan tabung haji. Tapi kalau untuk PJH boleh isi borang yang HQ tu keluarkan. Kerana bersama Harmony, insyaAllah kita ada dua version lah. Kalau jemaah kadang susah kan nak isi yang dekat PDF tu. Isi PDF tu, so nanti dia boleh kita orang akan bagi juga template by WhatsApp. Jadi kat situ boleh bacalah terus detail-detail tu. Bila dah buat TH jari punya data, dah key in data, dia akan bagi satu slip tau. Dia akan bagi satu slip cakap dah buat rayuan. Okey, so hantar ke Harmony. Contoh, ada rezeki kami menyantuni kalian. Hantar satu slip dekat Harmony, hantar borang yang Pija cakap tadi, borang HQ. Tunggu 28 November, kami akan key in, insya-Allah. Okey. Baiklah, nak buat rayuan macam mana saya dah explain. Ustazah, sihat-sihat selalu. Boleh terang duduk di Azizia untuk dapat pengalaman duduk kemah di Mina. Boleh terang duduk Azizia untuk dapat pengalaman duduk kemah di Mina. Boleh. Okey, baik. Skrin saya tak ada beg kuning. Gambar love and kotak hadiah anak panah. Alamak. Boleh, tak apa. Ada tu, cuba tengok kan. Okey, kalau tak pun kena tekan link dekat bio. So nanti saya akan contact puan. Mungkin ramai sangat yang login. Betul Ustazah kan? Mungkin ramai sangat yang tengah login dengan Tijari, dia akan ada problem sikit lah. Ataupun lambat sikit. Tapi saya saran untuk Tijari pun, gitu pakai kaki. Kalau untuk login Tijari, better buatlah masa office hour juga. Saya dah pernah inilah ada ni, kalau buat after office hour agak cabaran lah. Okey, tadi mana tadi, minta maaf, boleh terang duduk di Azizia. Okey, di Azizia plannya ataupun akad kontraknya, kami memang akan duduk bermula 1 Zulhijjah sehingga 15 Zulhijjah. Okey, ini dah bermula duduk di, yang kalau duduk dengar masyair tu apa. Okey, ni dah bermula masuk atau persediaan untuk kemuncak haji. Okey, 1 Zulhijjah sehingga 15 Zulhijjah. Duduk situ je, tak bergerak, tak ke mana-mana. Okey, ini tentative flow dia. Kita akan duduk di Azizia pada 1 Zulhijjah contohnya. Okey, boleh je ulang alik ke haram, pergi naik teksi dan sebagainya. Masa ni adalah maknanya jalan dah pack dah, tapi taklah terlalu pack. Tutup jalan ke haram biasanya 4 atau 5. Okey, saya kata assume 4 lah ya, sebab dah agak makin pack dan sebagainya. Okey, by the time that insya-Allah dari segi jadual kuliah kita buat agak back to back. Sebab dah nak kemuncak haji ni. Nanti takut tak sempat, ada lagi yang jemaah tak jelas dan sebagainya. Kemudian pada event macam Harmony, Alhamdulillah 2025 hari tu,
tak salahnya seawal 2 atau 3 Zulhijjah, kita dah buat pun pergi ke Jamrat. Simulasi adat pada 7 atau 8 Zulhijjah bersedia untuk bergerak ke Mina. Okey, bergerak ke Mina untuk makna kata untuk kalau harmoni kita buat pelaksanaan tarwiyah ni. Tarwiyah ni apa? Tarwiyah ni salah satu manasik ataupun perjalanan haji Nabi. Nabi Muhammad SAW, Nabi buat perjalanan tarwiyah ni. Jadi kita nak ambil lah peluang sunnah Nabi SAW untuk buat tarwiyah. Kemudian katalah berada di Mina tu di kemah. Jadi kat sinilah jemaah akan experience duduk, dapat peluang atau pengalaman macam mana duduk di kemah Mu'asim. Anyway, yang ini adalah jemaah berbayar. That's why macam kita convert balik lah kemah Mu'asim. Walaupun maknanya kat mana charge ni berlaku adalah di bayaran 23,398. Okey, habis dekat Mina 9 pagi Zulhijjah tu, hari Arafah atau hari wukuf tu, kita akan bergerak ke Arafah. Kita akan bergerak ke Arafah. Lepas tu pada petang atau selesai habis waktu wukuf, kita tunggu jadual bas yang dikeluarkan, akan bergerak ke Muzdalifah. Tiba di Muzdalifah, kan ada waktu mabit yang ditetapkan. Okey, jadi kat jemaah mabit dan sebagainya terus akan bergerak semula naik bas pergi ke Mina. Pergi ke Mina dah tak balik tau, dekat Mu'asim tadi. Kita ni dah lebih ke depan. Selesai melontar pertama, kita akan terus balik ke Hotel Aziziyah. Okey, beg ke apa semua tadi, itu sebab masa di masyair ni kita suruh sangat jemaah bawa minimalis mungkin supaya beg yang bawa tu tak berat, tak banyak. Tapi masya-Allah jemaah petugas harmoni, jemaah tinggal-tinggal beg dekat tu kita pergi collect. Macam tu. Lepas tu, lepas habis balik ke hotel pada 10 Zulhijjah lebih kurang. Selesai melontar hari pertama. Jadi ulang alik hari kedua ketiga tu hanya daripada hotel nak ke tempat Jamrat sahaja. Okey, saya harap jelas insya-Allah. Tahun bila daftar yang boleh layak jika rayuan dah dibuat. Okey, tahun daftar yang layak bermula 2009, yang berbaki-baki tak dapat ni ustaz, masih kena buat rayuan. Katalah dia buat dia daftar bulan 11, tapi 28 November buat juga, kena buat rayuan. 2009 bulan 12. Katakan tahun ni bulan 2009 kan. Tapi pada dia macam tak apalah, tunggu buat. Kena buat je, tak apa. Nanti selepas contoh anda dipanggil, dapat tawaran sebelum tutup sistem haji, kota tu anda masih dalam jemaah terpilih. Melainkan kalau jemaah rayuan ni, bila mana tamu haji dah keluarkan data ataupun kota, dia akan hubungi PJH pula akan hubungi jemaah-jemaah rayuan. Maksudnya hotel di Aziziyah tu bukan dekat Masjid Haram ke? Oh, bukan sayang. Dia dah berbeza tempat tu. Hotel di Aziziyah ni dah bersedia untuk manasik haji, untuk perjalanan haji. Masjidil Haram, awak tengok dekat bahagian Mekah. Sama ada di Makarim Ajiat ataupun Safwa. Berbeza. Tapi tak adalah jauh. Maksudnya persediaan hotel tu memang berbezalah. Mekah, Aziziyah. Okey, baiklah. Di mana tempat karnival? Oh, karnival dekat MHCC, Movenpick Hotel Convention Center. Okey, jelas berapa pakej haji yang ada. Kami ada satu untuk harga tawaran bermula 48,900. Kemudian ada ekonomi rayuan, Makarim Ajiat. Kami ada premium rayuan bermula 68,900. Kemudian yang terpaling premium adalah Clock Tower 158,900. Nanti dapatkan poster, nak dapat detail penuh boleh isi di beg kuning. Brefa dan tim dah tolong tu, boleh key in, nanti kami akan contact balik. Saya dan wife daftar 2010, dah 3 tahun rayuan. Dengan PJH belum ada rezeki. Rayuan harmoni selalu percuaan. Allahu Akbar. Masya Allah. InsyaAllah Cik Saiful doakan. Susah juga ni. Pasti PJH yang Cik dah queue tu pun dah cuba. Sebabnya 2009 untuk pengetahuan semua memang lama dan ramai. InsyaAllah. Mana tahu kalau mungkin 2010 Cik tu 2027, setahun je lagi. Mungkin boleh tunggu. Okay?
mungkin boleh tunggu insya-Allah. Nanti bila dapat sebagai jemaah yang naik haji tahun itu dapat harga special. Tengok macam Harmoni ataupun mostly PJH you guys akan tengok untuk jemaah terima tawaran 48,900, 40,000, murah-murah. Jadi why not? Kalau beza setahun lagi boleh tunggu mungkin. Okey, carnival di mana saya bagi tahu tadi? Di MHCC, Movenpick Hotel Convention Center. Duduk di Azizia, bagaimana dapat pengalaman duduk di kemah Mina? Saya dah jelaskan tadi InsyaAllah. Memang ada. Kita akan juga duduk di kemah Muasim. Untuk audit Harmoni lagilah kita akan buat tarwiyah. Jadi mungkin jemaah akan bermalam di kemah Muasim 2 ke 3 malam. Mesti ada. Kena rasa tu pengalaman duduk di kemah kan. Macam maaf cakap barulah haji. Ada jemaah cakap kat saya macam tu. Okey, baiklah. Ada soalan lain? Terima kasih atas penerangan pijak. Sama-sama. Mama Zai, terima kasih follow. Hotel Azizia dekat sangat dengan Jamrat. Betul Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ustazah ni Masya Allah ni lama juga banyak pengalaman. Mungkin insya-Allah ada rezeki kami pun akan bertuah dan berpeluang nak dengar panggil apa tu pengalaman. Dapat jemaah-jemaah dapat rasalah pengalaman dan perkongsian daripada Ustazah Rokia. Ustazah Rokia dekat Kuantan. Jadi ada ke kat sini yang jemaah dari Kuantan? Nanti boleh dengar panggil apa? Jemaah akan pergi dekat Bismillahirrahmanirrahim, kursus asas haji. Jadi boleh pergi situ. Bila pergi situ, tengokkan cari Ustazah Rokia. Bagi tahu Ustazah Rokia, saya dengar daripada Live Harmony. Berapa hari di apa tu Faz? Berapa hari di Mekah, berapa hari di Azizia, berapa hari di Madinah. Okey. Tentatively di Mekah tu lebih kurang total lebih kurang dalam 20 ke 25 hari. Azizia 25 katalah kan. Saya buat 25. Azizia 14 2 minggu dalam 14 hari dah 39. Madinah another 5 malam atau 4 malam lebih kurang. So totalnya adalah 44 hari. Biasanya perjalanan itulah bersama PJH ataupun PJH dan juga PJH lain lah. Rasanya dengan tabung haji pun mungkin dia akan lebih lama lah, 45 ke 50. Sebab itu KT tabung haji yang terawal Bismillah katanya pada 1 Zulkaidah, iaitu pada 18 April. Tak salah saya. 18 April. Okey. Selepas selesai Jamrat, kita tinggal di Hotel Azizia semula ke atau kembali ke Hotel Mekah? Okey, selepas selesai Jamrat, yang maknanya pada Jamrat melontar hari ketiga, anggarannya katalah 13 Zulhijjah. Okey, lepas 13 Zulhijjah, you akan masih duduk di Hotel Azizia sehingga 15 Zulhijjah. 15 Zulhijjah barulah akan dibawa masuk semula ke Mekah. Begitu. Okey, akan masuk semula ke Mekah. Okey, lepas itu berapa hari okey, ni saya dah baca tadi kenapa Azizia lama sangat? Okey, macam ni. Dia sebenarnya adalah lebih kepada persediaan. Itu satu. Kuliah yang paling maknanya terakhirlah untuk ulang kaji ibadah haji. Dan kedua, haji ni dia satu, macam nak cakap kepadatan tu yang amat luar biasa. Kalau mungkin pergi umrah biasa kita dah rasa ramai, Ramadan kita dah rasa ramai, haji yang paling kemuncak. Jadi bila duduk di Azizia ni panggil apa tu, dah tak boleh ke mana sebabnya dah dikepung, dah ditutup jalan sana sini. Daripada 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 Mekah kan. Daripada Mekah tu biasanya kita katalah dalam 1 Zulhijjah. Duduk di Hotel Mekah. Duduk di Hotel Mekah pada 25 Zulkaidah. Sehingga 1 Zulhijjah masuk ke Azizia. Actually pada 4 atau 5 pun, 5 Zulhijjah, jalan dah banyak tutup. Dah tak boleh pergi ke Haram. Okay, that's why kita akan berada di Azizia ni lebih kurang 2 minggu. Sebab kemuncak haji adalah pada tengah-tengah tu. Pada
Contoh macam 2025 Harmoni agak awal dapat pergi ke Mina pada 7 untuk buat tarawih. 7, 8, 9, 10. Ni di Kemah Muasim 11, 12, 13. Ini mana 3 ni untuk hari kemuncak, hari tasyrik, 3 melontar. Okey, kemudian kita berbaki 2 hari lagi, 14, 15, tunggu clearance jalan buka dan sebagainya, barulah masuk ke Mekah. Sebenarnya 2 minggu tak rasa pun. Kami yang mengurus ni macam, alamak dah nak masuk Mekah balik. Macam tu. Okey, insyaAllah. Saya harap cik Captain ke ni? Takutlah Captain KA. Captain KA faham, thank you. Alright, welcome. Baru masuk ni berapa hari di Mekah Madinah? Okey, tak apa, boleh. Memang kita akan ulang 22 kali. Nanti saya record je. Sorry, macam marah Guru Roger. Okey, boleh kalau untuk di Mekah, macam tadi kan anggarannya adalah lebih kurang 25 hari total. Sebab kalau ikut KT, kita masuk 25 Zulkaidah, 1 Zulhijjah kita dah kena masuk Aziziyah. 1 sampai 15 kita di Aziziyah. Kemudian 15 Zulhijjah sehingga 1 Muharram. Maknanya lepas haji lah. Ini semua gap yang lama ni. Buat apa kat Mekah lama-lama? Okey. Pastinya sebabnya jemaah boleh ulang alik ke haram. Kat situ macam Harmoni kita akan bagi 4 kali umrah percuma. Okey. 4 kali umrah percuma adalah untuk pergi ziarah sekali lah. Ja'ranah, Hudaibiyah, dan juga kita akan bagi percuma apa tadi? Taif. Ya, dia kena connect je dengan saya punya nak cakap. Tak apa, dia akan terus sambut. Alhamdulillah, terima kasih pencerahan. Sama-sama, my pleasure. InsyaAllah, harga rayuan 59,900 tu all include atau ada kos lain seperti bayaran dam dan lain-lain. Okey, baik, good question. Puan Normawan Muhammad Yasin. Okey, untuk harga 59,900, yang ini kan 59,900 ni, kejap saya boleh juga share link ni dekat jemaah yang mamam. Sebentar ya, sorry, hold on jap. Dah boleh buat booking kat website. Wow, Fa, dia flip tudung, dia flip hidung. Hidung. Okey, Masya Allah. Sekejap sorry. Saya nengok sekejap. Datuk bawah tu. Datuk bawah nengok dashboard. Saya nak share ni dengan ada jemaah tadi. Alhamdulillah, dia dah daftar dengan Harmoni. Dia jemaah terpilih lah. Jadi, syukur juga kami. Alhamdulillah kan jemaah yang bantu ni. Sebab ramai je yang baru mungkin mengenali Harmoni. Sebab ada PJH. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada rezeki, kami santuni kan anda ke, keluarga anda ke, kenalan yang mungkin tengah tanya-tanya kan pasal haji, bolehlah share ya. Kita share. Sekejap saya share dulu. Kesian Acik ni kan dia tunggu saya tak jawab dia punya wasabi. Ada tak perkataan lain selain wasabi, faham? Okey, harga rayuan tadi. Okey, dah include ke 59,900? Puan Norma, okey, bersama saya ya. 59,900, puan akan dapat Hotel Makarim Ajat 430 meter, 5 bintang. Akan dapat penginapan di Aziziyah. Okey, dapat penginapan Aziziyah, jarak hotel hanya 500 meter ke tempat jamrat, dekat sangat, masya-Allah. Ketiga akan dapat Hotel Madinah 4 bintang, jarak 80 meter daripada Masjid Nabawi. Insya-Allah. Hotel ni baru, Intan kata. Intan belanja jemaah hotel baru. Hotel baru refurbish lah. Ilaf Taiba. Kan? Macam tu. Okey, lepas tu kita ada speed train percuma sehala daripada Mekah ke Madinah. Dan juga kita ada perjalanan secara perjalanan haji mengikut sunnah Rasulullah SAW, iaitu tarwiyah. Tarwiyah tu apa? Tak apa je bimbang. Pijak pun baru-baru juga belajar sambil-sambil. Tiap-tiap tahun kita akan belajar benda baru. Tarwiyah ni, kira saya dengar siapa, Datuk ke siapa, Fah, cakap tarwiyah ni Rasulullah hari tu bagi makan. Bagi makan dekat jemaah haji. Jadi that's why dia maknanya come out dengan tarwiyah ni hari yang salah satu manasik ataupun perjalanan haji. Jadi PJH tak semua buat tarwiyah. Okey, tak semua buat tarwiyah. Alhamdulillah. Harmoni kita ambil peluang ni
Sebab Haji Hashim, Datuk Masrul, Haji Talib, Ustazah Muzayana, ini semua ikon-ikon haji lah. You all tanyalah apa kan, sini celah ni apa, sini semua dia boleh jawab. Tapi jangan tanya Pijat lah. Pijat taklah sampai secelah-celah tu Pijat tahu. Okey, saya harap jelas Puan Norma. Bayaran dam jemaah kena buat dekat Tijari. Okey, kebanyakan dam ni bayar kat mana? Apa benda yang terlibat dengan dam? Nampak tak Ustazah Pijah? Okey, bayaran dam pertama sebab jemaah haji kena sedia berkenaan dengan tamatuk. So itu kena bayaran dam. Okey, ini kena buat di Tijari. Tahun lepas saya rasa RM835 Tan, lebih kurang macam tu. Katalah 600 1.25. Lebih kurang 600 lebih punya dam dalam rial, convert kepada RM, 800 lebih bayar dengan tabung haji, bayar di Tijari. Okey, lepas tu yang lain-lain tak ada dah, InsyaAllah tak ada. Makan dah full board. Apa lagi? Lepas tu kita bagi lagi 30 item eksklusif bersama Harmoni. Oh, love. Kita orang saja je buat macam tercari-cari kan dalam ni. Sangat Masya Allah tahun ni. Design yang lebih design yang lebih harmoni. Jawab tawaran dulu ke isi belum isi dulu? Tawaran. Jawab surat tawaran dulu. Okey. Harmoni. Satu-satunya PJH ataupun satu-satunya ejen yang berwarna coklat. I'm proudly to announce satu-satu PJH-nya yang estetik. Gitu. Kau. Okey. Terima kasih. Sama-sama saya harap membantu info saya. Berapa harga pakej biasa? Maksud Puan T ni apa tu? Harga pakej biasa. Maksudnya umrah ke haji ke? Kalau tengah cakap haji Kalau pakej biasa paling minimum ekonomi lah iaitu Makarim Ajat adalah 59,900. Yang ni dah termasuk wang naik haji ya jemaah. 59,900 untuk pakej ekonomi rayuan, bilik berempat, tolak 23,398. Okey, ini adalah bayaran wang naik haji bersama PJH ataupun swasta lah. 23,398 berbaki 36,502. Yang ini jemaah bayar kat Harmoni. 23,000 jemaah akan di auto debit dalam akaun tabung haji oleh tabung haji setelah selesai jawab surat tawaran. Tadi macam ada jemaah saya share kena deduct sehingga 33,000. Ada, memang akan ada. Daripada tahun sebelum ni lah. Memang akan ada dideduct lebih daripada bayaran yang ditetapkan. Macam tahun lepas 19,000 pun jemaah kena bayar sampai 33 sebab dia akan ambil yang the max lah. The maksimum bayaran haji muassasah tu kan. Sebab sekarang ni jemaah masih isi di Tijari. Itu semua dengan tabung haji. Maksudnya apa prosedur sekarang adalah dengan tabung haji. So nanti dengan PJH atau dengan Harmoni, bila mana sistem dah buka. So bila kami dah key in, nanti auto, maksudnya dia akan pulang balik lah. 33,000 macam tadi contoh jemaah saya ada buat 33,300, dia dah selesai. Ada Cik Effendi dengan Puan Baiti. Dah selesai semua jawab surat tawaran dan sebagainya. Jadi tabung haji dah potong 33,300. So maksudnya T20 lah tu kan. Masya Allah. Jadi nanti balance 9902 tabung haji akan refund balik. Akan refund balik bila sistem dah buka dan saya dah key in, nanti dia akan refund balik. Jangan bimbang. Okey, duit anda masih ada. Kenapa nampak muka sikit je sorok dengan Aina sorok dengan Aina Abdul. Hari ni tak Abdul, hari ni tak Aina. Hari ni dia sopan santun sikit. Hari tu ada sampai komen lengan penuh dengan handphone kan, penuh kat handphone. Macam mana? Wah, Ilaf Taibah. Ya, alhamdulillah jemaah haji akan duduk di Ilaf Taibah. Masya Allah, hari tu ya. Hari tu apa Ulia? Ulia. Okey, Ulia ni ada staff kita dekat tim kita di Kuching, Sarawak. So, kita ada juga Harmoni berada di cawangan-cawangan lain. Kita ada di Sabah, kita ada di Sabah tu di KK. Kemudian kita ada di Kelantan. Ada juga jemaah tadi tim Kelantan update jemaah haji datang.
juga yang Alhamdulillah yang dah dapat tawaran. Tengah-tengah sikit lagi nak buat panggil apa tu, kelengkapan borang dan sebagainya, dan juga kesihatan. Okey, saya nak sentuh juga bab kesihatan kejap lagi lepas tu kami ada di Machang. Dan Kelantan tu ada dua lah, di KB dan juga di Machang. Nagifah di Sungai Petani, di Kuantan bersama Ustaz Azli Abdullah. Yang siapa selalu tengok TV Hijrah, apa nama tu, boleh tengok-tengok selalu TV Hijrah ni, dan ikon-ikon harmoni banyak di situlah. Haji Talib, Ustaz Azli, Ustazah Muzayana. Sekejap lagi Brefa pula kita masukkan. Kan? Okey, lagi lepas tu Hairani Anwar, Alhamdulillah Haji 2025. Follow live Haji Talib dan Hajjah Jaja, PA Ustazah Muzayana. Sangat terinspirasi dan ingin haji. Alhamdulillah. Itulah dia kan. Jika dipandang live ini secara positif, dia akan jadi sharing lah. Kalau memandang live sharing tu sebagai kedengkian, orang akan kata menunjuk pergi haji. Na'udzubillah. Jadi sebenarnya apa effort jemaah-jemaah haji, terutama petugas yang buat haji, share live tu sebab nak bagi gambaran lah. Of course kami pun belajar daripada live ni lah agaknya yang sebut Jamratul Ula, Wusta, Aqabah dan sebagainya tu, kita tengok secara real. Kena tengok, kena follow live Haji Harmoni terutamanya. Kan? 59,000 tu untuk berapa hari? Okey, 59,000 ni tadi tuan untuk plus minus 40 hari. 40 ke 45 hari. Kalau kali kedua, berapa wang naik haji? Baik, kalau untuk PJH, sebenarnya tak ada istilah dah yang berkenaan wang naik haji muassasah tu. Dia terbatal. Cuma naik haji kali kedua ni, biasanya lah dia akan potong to the max. Yang 33,000 tadi tu. Rajuan dia akan bayar penuh. Tapi portion yang dideduct daripada akaun jemaah adalah sama, 23,398. Daripada harga package semua ni, harga package harga package ni semua dah termasuk 23,398. Jadi boleh, itu baru saya tolak 59,000. Cuba kalau bija tolak 48,900, tolak 23,398. 25 sahaja bayar dengan Harmoni. Okey? Saya dah jawab hari tadi. Kalau kali kedua saya sudah jawab. Mana tadi? Nak bertanya pakej haji bagi orang Kuching atau seluruh Sarawak. Oh, kelas. Seluruh Sarawak boleh. Seluruh Sarawak boleh hubungi saya. Ya, betul. Boleh hubungi Cik Ulia kita. Tadi dah datang. Alhamdulillah. Good job. Tahniah Ulia. Dapat berapa orang? 2 orang 2 orang ke 3 orang tadi. Jemaah terima tawaran. Alhamdulillah. Tahun lepas kita ada juga daripada Borneo. Kita ada Sabah. Kita ada Sabah. Kita ada... Ni kau sebelah tak ada lawan lain kan? Dia daripada Sabah, Cik Fazri. Sekeluarga Sarawak tak ada rasanya. Tapi mengatalah daripada Kedah ada, daripada Johor, Kuantan, insyaAllah. Boleh. Sebab kadang-kadang haji ni orang suka nak datang office, nak tengok, nak jumpa dan sebagainya. Boleh juga kalau urusan dokumen boleh online. Nak lebih jelas dan sebagainya, terdekat. Contoh kalau anda di Kuantan, boleh ke pejabat Ustaz Azli di Kuantan. Contoh tadi ada call daripada mana? Banting. KL lah. Datang ke HQ. Kak Bija nanti boleh share semula cara kiraan tadi tu pada grup ejen. Saya dengar sambil driving. Okey, baik. Driving, hati-hati. Baiklah, nanti calculation tu kita akan buat. Tapi kalau Nora dengar ni, dia mudah je Nora. Contoh, harga package, katalah dia ambil quote kan, 48,900. Okey, dalam harga ni, 48,900 ni dah termasuk dengan wang naik haji. Kenapa kita kena tolak pula? Sebab 23,398 akan dipotong dari akaun jemaah direct. Portion ini, jemaah bayar kepada tabung haji, bukan ke Harmoni. 23,398. Baki daripada 23,398 tadi, RM25,502. Yang ini bayar ke Harmoni. Okey, bayangkan 25,000 ni adalah bayaran anda untuk dapat duduk di Safwa musim haji. Ada yang selama 25 malam. Ini adalah harga anda bayar duduk 14 malam di Aziziyah. Hotel yang 500 meter sahaja. Ini bayaran juga untuk
Madinah Hotel 4 to 5 star, 5 malam. Panggil apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga train musim haji tau, 25,502 untuk 45 malam. Kan saya bagi kang, saya bagi. Jadinya 560 lebih sahaja. Bayar ekstra untuk haji, dapat duduk insyaAllah yang paling premium. Ilaf Taiba dan makanan Makarim Ajiat ya sayang. Ajiat bukan Ajuat. Makarim Ajiat berapa kilometer? Bukan kilometer. Ilaf Taiba 80 meter daripada Masjid Nabawi nak ke Masjid Nabawi. Makarim Ajiat 430 meter sahaja. Keluar hotel Makarim Ajiat ni, okey ni bayangkan macam haram di depan kita, Masjidil Haram depan kita. Ni Makarim Ajiat, sebelah kiri ni. Keluar sini tengah-tengah, jalan kaki. Tak sampai, rasanya tak sampai lah 7 minit tak sampai. InsyaAllah pace biasa lah, jangan berlari macam Intan dengan Datuk Masrur, mungkin akan hanya 4 minit. Bawah ada jambatan sikit lah kan, teduh sikit, lepas tu boleh masuk bangunan Safwa tepi tu, terus sampai ke pintu 1. Dekat sangat, 430 meter Mekah ke Masjidil Haram. Package 48,900 tu package apa? Apa beza dengan 59,900? Package 48,900 hanya untuk jemaah yang dapat tawaran haji tahun ini. Kemudian 59,900 untuk jemaah yang buat rayuan. 59,900 paling minimum. Kalau nak upgrade lagi, kita ada 68,900. Salam puan, saya baru buat Salam puan, saya baru buat rayuan haji kot typo. Saya baru buat rayuan gaji. Nak juga. Boleh ke rayu 2 kali gaji. Okey, rayuan haji semalam. Kalau rayuan saya gagal, boleh ikut PJH ke? Oh, biasanya kalau semalam puan dah sukses kan, dah dapat slip rayuan berjaya, maksudnya bolehlah tu. Dah rayuan tu dah masuk sistem lah dengan Tijari. Kalau dengan PJH pun boleh juga. Puan dah boleh survey-survey PJH mana nak kan dan sebagainya. Boleh hantar ataupun minta borang lah dengan PJH yang anda mungkin nak deal. Okey. Okey, kemudian saya tengok kat sini. First time nak pergi haji, berapa harganya? Okey, kalau first time saya nak pastikan Cik Dadi tadi. Cik Dadi tolong pastikan dah daftar haji. Boleh buat rayuan InsyaAllah. Flow-nya atau prosedurnya, buka dulu Tijari. Pastikan cukup 15,000. Okey, pastikan cukup 15,000 baru boleh rayuan dengan tabung haji. Atau baru boleh key in di Tijari tu. Lepas lepas 15,000 kemudian buat rayuan di Tijari, boleh terus hubungi mana-mana PJH yang anda nak deal with lah. Contoh dengan Harmoni, boleh isi beg kuning tu ataupun tekan link dekat bio, kita akan assist, kita akan bantu. Kita ada soft copy form ataupun template WhatsApp sahaja. So nanti kita akan bagi borang, boleh sign dan sebagainya. Barulah pada 28 November official menjadi jemaah PJH Rayuan Harmoni. Okey? Puan boleh tahu berapa lama di Azizia? Baik, kami di Azizia, Puan Ashila, adalah pada 1 Zulhijjah sehingga 15 Zulhijjah. Okey, ada yang tadi sebut lama. Tak. Saya boleh kata tidak. Sebab memang sangat back to back. Inilah persediaan terakhir untuk hari kemuncak haji. Kuliah, saya buat report. Saya buat report kuliah untuk semua pembimbing ibadah. Sekejap report Ustazah Muzayyana, sekejap report Prof Adri. Bersilih ganti. Memang padat. Pagi Ustazah, petang Prof. Esok pagi pula macam tu, mutawif. Kita akan sangat tidak sempat sebab ini kemuncak haji. Kita dah nak melalui yang hari kemuncak haji. Kena pastikan dengan tabung haji sendiri, modul dalam untuk sebelum kemuncak haji tu, saya rasa ada dalam 4 atau 5 yang kena pembimbing ibadah haji selesaikan. Jadi 1 Zulhijjah sehingga 15 Zulhijjah sangat padat, sangat cepat je waktu berlalu. Dan kita tidak duduk pun sampai 14 malam dekat sini. Sekurang-kurangnya 3 malam kita akan lari ke Kemah Muasim. 3 malam sebabnya kita berada di Tarwiyah tadi. Biar dah share tadi, di Tarwiyah pada 7
sehingga 8 Zulhijjah di kemah Mina untuk tarwiyah. 8 ke 9 ataupun 9 tu berada di Arafah. 8, 9 berada di Arafah 9 pagi. Bergerak pula ke Muzdalifah. Jadi yang itu 3 malam. Bayangkan 14 ke 3 malam dah tinggal 11 malam. 11 malam pecahan yang nak siapkan melontar lagi. Kan ulang alik dan sebagainya. Sebenarnya tidak terasa lama pun. InsyaAllah. Okey, itu yang saya boleh kongsilah. Jadi memang berada di Aziziyah, bonus untuk jemaah swasta ataupun PJH, sebab ini adalah satu added value yang sangat saya rasa berbaloi. Sebabnya saya pernah dulu arrange package tanpa Aziziyah, jemaah kena ulang alik, tapi itu pun tak ada masalah. Ada je juga harga package yang lebih mungkin bawah daripada ni, sebab dia tiada hotel di Aziziyah. Ada hotel di Aziziyah adalah salah satu lagi added value untuk jemaah mudah nak ulang alik. Kalau tak, bayangkan jemaah kena ulang alik daripada tempat Jamrat contohnya, tempat melontar tu, sama ada nak balik ke kemah Muasim ataupun balik ke Mekah. Boleh, tengoklah, tapi bergantung maknanya urusan tu. Kita tak boleh, haji ni kita tak boleh gerak sendiri-sendiri. At least kena ada maklum kepada petugas. Jadi apa-apa tengah jalan dan sebagainya, lepas tu tiba-tiba sekarang pegawai nusuk minta kad ke apa semua kan. Jadi boleh saya maknanya sarankan untuk consider berada di Aziziyah, insya-Allah. Dan mostly pada ejen yang saya mungkin Harmoni ada, kita ada team ejen kan, ejen dan leader, mereka sangat alhamdulillah, maknanya feedbacknya mudahlah nak berkongsi pasal package haji ni, sebab kita punya dah InsyaAllah di level yang dah complete lah. Orang tanya Aziziyah ada, orang tanya contoh PMN, kita tak wawarkan dalam poster, tapi kita tengah ambil booking. Kalau ada, insyaAllah kita buat. Okey, Puan boleh tahu, gini saya dah jawab. Puan Ashila nikah, saya punya maknanya yang pernah kita communicate sebelum nikah. Gitu. Sebanyak kejap kalau saya tak tengok WhatsApp, minta maaf, saya tengah kena. Ini adalah sesi saya bersama ejen dan juga leader juga bersama Harmoni. Jadi saya harap ini bermanfaat lah. Package 48,900 masih available. Betul, masih available. Tapi tuan atau puan kena pastikan anda di status mana, sama ada rayuan ataupun terima tawaran. Jadi tolong key in data dulu di beg kuning dan juga di link bio tu. So saya akan verify anda layak ke tidak di situ. InsyaAllah kita boleh buat bincang. Tapi harga paling minimum, kalau tak pun lepas 48 tu adalah 59,900. Pun 5 star juga, belakang pada Safwa sahaja, insyaAllah. Apa beza PMN dengan Aziziyah? Mana yang lebih baik? Okey, mestilah yang lebih mahal tu lebih baik. Okey, saya bantu ya, insyaAllah Puan Suhaya macam ni. Dengan Aziziyah, maksudnya hotel lah. Maksud Puan ni adalah berada di hotel Aziziyah. Okey, berada di hotel, pastinya konsepnya hotel proper tu, maksud saya makan dan berjadual, masih boleh ada sesi kuliah dan sebagainya, balik berehat betul, private toilet dan sebagainya. Okey, tapi kalau dengan PMN, macam contoh biasanya Aziziyah ni mostly lah, saya rasa, maaf saya kalau saya salah mostly PJH dah masukkan. Dia tak adalah kalau nak Aziziyah tambah pula berapa. Biasanya yang disediakan adalah package dah termasuk Aziziyah, kecuali PMN. Kalau nak tambah PMN, it's another cost. So dia dalam anggaran, macam Harmoni pun kita tak declare berapa lagi, kita masih cakap anggaran, sebab last week kita meeting dengan tabung haji, masih tak ada harga. So kita kita ikut harga 2025, iaitu 10,000 lost pula, 10,000 seorang PMN. Jadi kemah PMN ni adalah kemah yang terror lah Puan, cantik lah, kemah depan lah. Lagi satu, of course, paling ketara paling ketara yang tanya berbeza tadi, paling ketara adalah berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, mabit di mabit di Mina. Kalau PMN, dia dah tak payah lari, bukan lari lah, dia tak perlu bergentayangan ke mana-mana, dia boleh duduk je dalam kemah PMN tu. Tapi kalau di Aziziyah, maksudnya masih perlu bergerak. Contoh, berada di Masjid Kif ke, atau berada di certain location untuk mabit.
Kalau PMN tu dah tak payah dah. Dia memang sepanjang-panjang tu duduk secara selesa di PMN. Okey? Tapi kalau dah ada Azizia, insyaAllah saya rasa is good enough. Tapi terpulang. Macam semalam saya bercakap dengan jemaah Kelantan, Masya Allah. Dia ambil package double, rayuan, premium. Lepas tu nak tambah lagi PMN. Jadi saya nak tanya, makcik banyak sangat duit makcik tu ambil pada mana? Ataupun dapat pada mana? Rezeki lah kan. Orang biasanya nak pastikan nak, yang, of course nak yang terbaik lah. Okey. Bintang malam. Bayar habis awal dapat free seat business class tak? Macam kenal Masya Allah. Ini cubaan yang baik. Okey, InsyaAllah. Alamak, tak boleh nak janji. Tak boleh takut nak janji. Okey, jadi apa-apa InsyaAllah ada rezeki. Sebab business class untuk musim haji ni dia cabaran sikit lah kan. Dia macam mana nak cakap dia allocate tu dah lah sikit. Kan allocate tu beberapa number saja. Lepas tu pula diprioritikan oleh contohlah pembimbing ibadah agama. Kira ialah cikgu-cikgu kita kena muliakan lah kan. Kita kena prioritikan. Lepas tu tapi kita cubalah ada rezeki. Namun ini tidak menjanjikan. Janganlah ada record pula ni. InsyaAllah tahu tak naklah janji. Janganlah. Dah lah tu janganlah tanya lagi business class tu. Okey. Baik, yang seterusnya, ada pegawai ke puan yang mengiringi semasa waktu puncak? Ada, pasti ada. Kalau dengan PJH, insyaAllah dalam small group. Ada yang dah wasabi kata tengok kat TikTok. Terima kasih, Masya Allah. Berminat. Okey, baiklah. Sebentar saya habis sesi live, saya akan layan di ni di platform lain tu. Okey, apa tadi? Pegawai mengiringi semasa. Okey, Puan Ruzia, untuk haji bersama PJH ataupun Harmoni, kami ni dipantau. Kita ada semua gerak-geri kita kena report, kena makna kata kena buat yang terbaik lah. Jadi of course, terutama waktu kemuncak ni pasti ada orang yang mengiringi, terutama mutawif, terutama pembimbing ibadah. Macam dulu tahun lepas, even jemaah ejen lain, jemaah PJH lain yang satu kemah dengan Harmoni, rezeki mereka dapat tazkirah pada Ustazah Muzayyanah. Itu yang saya nak khabar. Masya Allah rezeki. Kan bukanlah kita nak kira sebab Ustazah Muzayyanah jadi semua orang lain tak boleh dengar. Dia dah ambil gambar kereta-kereta. Siapa? Tu yang kereta-kereta semak depan. Fa, jangan lupa. Tan serang kat motor abang saya sebab dekat dengan kereta tu. Okey. Saya harap membantu. Puan Ruzia insyaAllah jangan bimbang. Pasti ada pegawai yang mengiringi dekat kemuncak haji tu. Ustazah Muzayyanah tadi saya share. Even ejen atau PJH lain dapat rezeki dengar tazkirah sepanjang waktu kemuncak haji ni dengan Ustazah Muzayyanah. InsyaAllah Harmoni kongsi-kongsi yang mana boleh kan. Kongsi bacoy. Maksudnya tak ada kemah Muasim. Ada. Kemah Muasim ada. Kami memang akan kita akan bermalam di Muasim, kemah Muasim selama bukan lama, sesingkat Pija ada whiteboard lah untuk tunjuk pergerakan ni. Wah, Intan boleh tolong padam lah mungkin. Janganlah duduk diam-diam situ. Okey, nanti kita contoh-conteng nanti di next live. Maksudnya tak ada kemah Muasim yang tadi. Okey, ada tuan. Ada kemah Muasim. Jemaah akan duduk di kemah Muasim bermula pada Tarwiyah 7 Zulhijjah sehingga 9 malam. Tu tak sampai. 9 malam dah ada kat Muzdalifah kan. Akan duduk di Muasim dalam 2 ke 3 malam gitu. Okey. Fatimah Ahmad, Waalaikumsalam. Yang ni dekat kedai jambu tu yang silver tu kan. 3 banyak kau tengok satu deh. Kira esok tanggal 10. Okey. Dadi tadi 59,000 untuk 40 hari kan. Hotel Madinah Mekah jaraknya. Okey, Hotel Madinah semua sama. Kami duduk di Ilaf Taibah, 80 meter sahaja ke Masjid Nabawi. Di Mekah Harmoni hanya
offer berbeza 2 hotel saja. Satu di Makarim Ajiat 430 meter, satu lagi di Safwa. Jadi saya rasa insyaAllah Safwa ni kita tak perlu explain yang very hard lah, sebab mostly jemaah akan tahu. Walaupun duduk di Makarim Ajiat, walaupun duduk di contoh Mira Ajiat, kita sebut nama Hotel Haji Zizan lah kan. Duduk di ada Diafah ke, mana lagi bijak, Snoot ke, yang ujung-ujung tu, even belah-belah sana ke, Misfalah ke, mesti tahu Safwa Tower. Mesti tahu Safwa Tower sebab dia ada food court, dia ada gerai-gerai yang banyak, jadi jemaah boleh dapatkan panggil apa, souvenir ke, beli-beli barang-barang makan kat situ, semua ada. Jadi, dan selain daripada peranan hotel dia yang dekat, yang cantik, masya-Allah, dia 5 star, dalam bangunan Safwa tu semua Safwa. Okay, Safwa ni, Safwa 1, Safwa 3, Safwa Orchid, Safwa Gufran. Safwa Gufran dia paling belakang sekali, tapi dia lah yang paling the most premium lah. Harga pun dia lah yang paling, masya-Allah, tabarakallah. PMN tu ada option, ada. PMN Harmoni tengah ambil booking. Okay, tengah ambil booking. 10,000 harganya, kami based on 2025. Okey, 2025 adalah 10,000 seorang. PMN itu adalah perkhidmatan masyair naik taraf. Nanti mesti tanya. Saya pernah pergi Harmoni umrah 2 kali. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Fatimah Ahmad. Duduk mana? Dari mana tu? Boleh package apa yang ikut? Sebab kalau umrah pun kita ada 4 kategori package. Paling terhangat di pasaran 4990. Oh, Puan daripada Pahang ya. Okey, selamat insya-Allah. Okey, kita ada office di Pahang, Puan Fatimah. Kita di Kuantan. Baru tu cawangan lalu lupalah nama, Musalla Ar-Raudhah dengan Ustaz Azli. Di Musalla Ar-Raudhah. Puan tengok nanti alamat tu, kalau boleh jumpa Ustaz Azli dan juga tim-tim Kuantan. InsyaAllah dia boleh bantu. Mungkin ada nak bertanya pasal package umrah, boleh. Umrah kita ada 4990, kita ada 5690. 2 kategori hotel ni duduk di Mahbas Jin. Jaraknya 1 kilo, tapi schedule bus yang non-stop. Maksud saya 24 hours, gap setiap 5 ke 10 minit. Memang banyak lah. Repetition bus tu, frekuensi bus tu. Kemudian kita ada hotel di Ajiat juga. Kita ada di Snoot Ajiat di Bismillahirrahmanirrahim, Anwar Diafah. Range tu lah. Jadi jaraknya 300 meter. Dan of course di Safwa kita ada package Shifa. Duduk di Safwa, ada speed train percuma 9,000 lebih saja. Kan boleh tengok-tengok. Ya, insyaAllah datang di office Kuantan atau di mana-mana cawangan Harmoni. Okey, baiklah. Saya kejap saya ada Intan tak ingatkan pun. Okey, sebentar ingat. Pergi farmasi? Ya. Harmoni ada di JB ke Puan? JB kita tak ada office physical. Di JB kami ada macam panggil apa collab lah dengan satu agensi, nama dia Executive Travel. Yang ini kiranya kami mana-mana jemaah yang di center JB akan datang ke office Executive Travel untuk dia bantu selesaikan documentation, even bertanya package pun boleh. Boleh ke tapi nanti mana tadi tanya pasal JB tadi, Puan Ruziah mungkin boleh bantu saya isi borang kuning dekat beg kuning tu, ataupun kontak di link bio. Nanti saya akan bagi terus nombor Puan Diana. Puan Diana yang in charge dekat JB ni. So nanti insyaAllah dia akan mungkin setkan appointment. Ada je jemaah iktikaf Ramadan kami, Executive Travel bantu jemaah tu selesaikan biometrik, lain-lain lah urusan. Tapi haji insyaAllah setakat ni biometrik masih kena buat sebab untuk visa. Tapi tak ada terlibat dengan thumbprint device dan sebagainya. Borang pun boleh pakai borang online sahaja. Okey, baiklah, terima kasih yang join. Macam mana hari tu Mustaqim tengok sekejap saya akan siapa tu? Okey, ada soalan lagi ke masing-masing dah nak ready untuk pergi lunch time? Okey, haji masih ada masa.
Rayuan dah buka semalam 3 November bermula. Jadi rayuan ni berapa lama? Biasanya tahun lepas 2 bulan juga. Jadi katalah bulan 11, 12, 1. Bulan 1 tutup sistem. Jadi nak buat rayuan kena buat sebelum bulan 1. Mana kejap saya reconfirm balik. Rasanya sampai bulan 1. Jadi ada masa lah. Sebab sekarang ni untuk buat rayuan, prosedur dah agak banyak yang baru. Pertama, kena lengkapkan dulu 15,000 baru boleh buat rayuan. Kalau tak boleh next slide pun, next step pun. Tahun lepas prosedur, apalah suka sangat sebut tahun lepas haji yang lepas tu 2025 jemaah boleh je dulu apply di Tijari dekat hujung. Kalau dia dah final nak pergi dengan PJH, baru dia top upkan untuk 15,000 atau minimum wang naik haji tu. So by the time that, contoh kalau dia kata belum lagi, nanti dan sebagainya, kat situ baru kita potong nama. Tapi Masya Allah tahun ini step 15,000 ni di first sekali. Dia potong dah awal-awal. Potong awal 15,000 kena ada dulu, baru boleh apply rayuan. Okey. Kemudian haji harmoni tu AI sibuk je. Okey, kalau pergi haji berapa tadi saya dah bagi tahu kejap. Okey, tak apa, it's okay. Haji harmoni bermula 48,900. Yang ini adalah package Safwa. Safwa Hotel di Mekah, 60 meter je bermula ya. Bermula dia ada 4 kategori ataupun pilihan harga. 48,900 untuk jemaah terpilih atau terima tawaran. Yang ini Hotel Safwa Mekah, Manazil Al-Makam 500 meter ke Jamrat. Kemudian Madinah Ilaf Taibah, ada train buat tarwiyah. Ada tarwiyah. Yang kedua, second tier ni kan, second punya tu ada 2 harga. Dan kami even mention itu untuk rayuan. Jadi jemaah rayuan boleh refer kepada ekonomi rayuan, premium rayuan. Berbeza apa dua ni? Hanya berbeza di Hotel Mekah. Okey, satu Makarim Ajiat, yang premium rayuan 68,900 tu adalah Hotel Safwa. Dan di Aziziyah sama, Manazil Al-Makam, di Madinah Ilaf Taibah 80 meter sama. Berbeza hanya di depan tadi, yang Mekah tadi, satu 430, satu 60 meter. Sama juga buat tarwiyah, sama juga dapat train untuk semua package. Okey, jeng. Yang keempat, nama dia Clock Tower Premium. Yang ini saya boleh kata package haji fast track. Tak boleh sebut, takut. Okey, package haji fast track. Fast action. Saya buat macam ni lah. Package haji fast track. Nampak tak? Lari sikit. Fast track apa? Special. Ada laluan dia, insyaAllah. 158,000. Masih visa haji. Tapi harga package ini pertama duduk di Clock Tower. Yang mana Intan telah tempatkan jemaah di Fairmont. Di Fairmont Hotel. Kemudian di Aziziyah. Di Aziziyah kita ada duduk di Al-Makam Suite Hotel. Yang ini jarak dia sangat dekat. Dia 300 meter lah, 350 lah lebih kurang nak ke Jamrat. Of course lah sebab dia premium kan, jadi hotel lebih dekat. Dan ketiga, Madinah, dia akan duduk di Sofitel, Shahad Hotel. Sofitel ni second row. Tapi dia pun sangat cantik hotel tu. Tenggelam tilam. Dia polis trafik Fah. Okey. Untuk Clock Tower Premium, udah aku pun sendiri tak boleh baca kalau saya ingatnya. Termasuk perkhidmatan masyair iaitu PMN, termasuk juga train, termasuk juga pengangkutan khas. Pengangkutan khas dia adalah Intan nak bagi apa? CMC ataupun High East, insyaAllah. Okey, dia maknanya pergerakan tu tidaklah ikut bas. Dia lebih small group lah, dia lebih private. Okey, baiklah. Terima kasih yang join live ni. Join live pula. Follow yang baru kan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ramai yang nak bertanya lagi pasal haji, insyaAllah. Saya harap perkongsian ni bermanfaat, terutama untuk barisan-barisan ejen dan leader jualan harmoni. Carilah lagi jemaah-jemaah yang mungkin di lokaliti anda. InsyaAllah kita sama-sama. Okey. Jadi jemaah dalam
TikTok ni pun boleh. Terima kasih yang bertanya kan. Yang bertanya tu bagi idea untuk saya bercakap lah. Terima kasih. Doakan saya juga. Ya, insyaAllah dapat jemputan awal di usia masih muda. Masya Allah. Siapa tu? Ila Ishal. Oh, nama pun dah muda. Apa nama dia tu? Dah buat rayuan ke? Pastikan buat rayuan. Okay, saya ulang. Bab rayuan bermula 3 November. Dah start semalam. Jemaah kan kalau dah... Saya tunjuklah contoh satu rayuan. Kalau dah buat rayuan, macam mana dah tahu betul-betul dapat? Dah diterima oleh tabung haji. Okey, dia akan dapat begini. Akan dapat slip begini. Slip ni menunjukkan jemaah dah tengok ayat dia. Jari perkhidmatan haji. Semak status rayuan haji. Okey. Jadi dia akan tulislah rayuan anda sedang diproses sebab baru kan. Sekiranya tidak menerima maklumat hingga akhir Syawal. Itu maksimum lah. Hingga akhir Syawal tak ada panggilan lagi. Tabung haji tak naikkan nama lagi. Even kalau contoh daripada PJH pun you akan dapat you akan dapat call atau panggilan mungkin somewhere Ramadan. Macam tu. Okey, sebabnya penerbangan bersama muasasah 1 Zulkaidah iaitu 18 April. Jadi dia akan berlaku that area lah. Bersedialah untuk saya tengok Cik siapa Muhammad Azam. Bela ni nombor rujukan haji. Okey, baik, tak apa. InsyaAllah dia pasti akan dapat detail ni. Bagus kalau dah dapat detail ni, maksudnya dah berjaya lah buat di Tijari. Okey, bila buat di Tijari, nextnya kalau dah survey-survey, dah tengok harga package Harmoni, jadi boleh tengokkan pula untuk mendaftar dengan HQ, iaitu ada borang ya yang kita sediakan. Okey, insyaAllah. Baik, saya nak ending live ni mungkin lagi 5 ke 10 minit. Ada ke soalan-soalan terakhir? InsyaAllah berkenaan haji, ramai lagi ke yang nak tahu apa yang mungkin saya boleh kongsi dan nak bertanya. Masa carnival boleh daftar juga ya puan? Boleh. Boleh. Masa carnival haji, semua 31 PJH akan ada. Jadi mungkin kat situ bolehlah pergi survey-survey kan, pergi tengok-tengok. Actually yang terbaiknya adalah masa ni dah shortlist. Kata 31, you ada certain budget, pergi dekat PJH yang betul-betul you nak finalize. Macam tu. Okey, tu tips lah. Sebabnya penuh juga tu, ramai sampai sana ujung melengkor-lengkor. Dekat MHCC dekat Movenpick Hotel Convention Center. Okey, dan anyway kita pun akan bermula key in data jemaah yang dah berdaftar pun dengan Harmoni. Alhamdulillah, yang contoh yang dapat tawaran, yang rayuan, kita ada pegawai yang akan concentrate untuk key in saja. Kita ada Puan Yus dan Cik Zafri. Yang tu tak boleh kacau lah. Itu kita akan bagi kerusi ataupun suruh berdiri. Kan? Dia akan key in lah sampai semua borang-borang yang kita sediakan ke office ni untuk selesaikan. Okey, kat mana carnival? Tadi saya dah jawab. MSCC bila carnival 28 ke 30 November. Daftar ada deposit ke puan? Okey, untuk jemaah yang terima tawaran, yang sahaja yang boleh buat deposit. Yang rayuan tak boleh. Yang rayuan tak payah deposit. Tak boleh deposit. Itu syarat tabung haji. Okey. Laginya pula. Okey, bila dah dapat yang borang hijau tadi kan, download daripada Tijari tu, lepas tu jemaah akan terus boleh isi isi borang HQ. Kat situ ada tanda tangan. Kat situ juga nanti kita akan printkan borang daripada sistem. Borang sistem tu pun kena sign juga. So nanti kita upload semula. Tak apa, yang itu prosedur Harmoni yang akan bantulah. InsyaAllah. Okey. Kemudian sekejap rayuan. Okey, rayuan boleh daftar. Silakan, boleh daftar sebabnya rayuan pun akan mungkin maknanya bila kita dah satu tahap nanti kami akan call. Kita akan tengok juga kriteria tahun daftar haji, bila daftar dengan Harmoni. Kita pun of course daripada tahun lepas dah ada list yang memang berdaftar dengan Harmoni. Sebelum ni kan maknanya dalam sistem agensi sah tu dia dah ada dalam tu. Jadi kat situ pun bila cukup kriterianya, tahun ini pun dia buat rayuan. So kita akan beda-beda lah, akan carilah bakal-bakal jemaah kita 2010 ke 2011 ke. Macam contoh semalam saya ada call jemaah
2009 bulan 12. So maksudnya dia dah pertama soalan dia, perlu ke buat rayuan sebab takkan ada peluang ke untuk naik nama. Buat rayuan. Okey, contoh by the time sistem belum tutup dapat tawaran, jadi anda masih layak mendapat harga jemaah tawaran. Okey, lepas tu kalau untuk yang buat rayuan bermula semalam 3 November, boleh teruskan buat rayuan. Contoh, ingatkan 15,000 tu dekat hujung. Okey, boleh sertakan dulu di akaun tabung haji, kemudian nanti bola top up. Okey. Kemudian okey, lepas tu nanti ada juga kan jemaah akan dapat konsep macam ni. Kenapa saya punya tak hijau bija? Akan terima surat rayuan bakal haji, akuan terima. Pun ada juga. Akuan terimaan. Berapa banyak nak terimaan? Akuan terimaan. Bina ayat an. Okey, surat rayuan pada bakal haji. Ni pun boleh juga. Tapi yang ini tak ada data banyak. Kan kita nak, kalau boleh kita nak data macam contoh tahun daftar haji. Ni bulan 2019 ni. 2019 tak apa. Boleh cuba insya-Allah. Rayuan janganlah kecewa awal. Insya-Allah ada rezeki naik nama insya-Allah. Berapa peratus peluang nak dapat panggilan haji jika daftar haji 2012? Okey. Okey. Peratus. Okey, peratus tu bergantung pada panggil apa? Load queue list yang PJH tu ada. Contoh macam Harmoni, pagi tadi pun saya declare lah dengan satu jemaah ni. Okey, of course to be honest, kami dalam sistem pun ada jumlah tertentu lah. Katalah 200-300 jemaah rayuan. Dalam 200-300 tu pun ada jemaah 2017, 2018. Dan not to deny ada juga yang 2010, 2011. Jadinya kami akan, makna kata of course kena prioritikan tahun yang lebih awal. Tapi apa-apa pun juga masih takluk kepada package mana yang diambil. Jadi insyaAllah ni je dulu, daftar je dulu. Nanti bila maknanya nak tahu percentage, saya rasa tak ada ejen boleh bagi definite percentage yang puan boleh dapat. Boleh kami kata mungkin klise lah, tak apa cara jawab tu, insyaAllah ada rezeki macam tu puan, tapi begitulah keadaannya. Tak boleh kalau saya kata sekarang 90% 90% kan puan datang depan, bukan depan office lagi, depan meja pijak kan. InsyaAllah ya. Cuba. Okey, Syah 775, saya dah dapat panggilan haji, masya-Allah. Cuma Allahu Akbar, cuma BMI fail. Memang tak boleh pergi haji ke atau ada cara lain? Alah, dah fail ke? Dah pergi terus? Kenapa tak buat pre-screening dulu, Cik Syah? Boleh cuba untuk pre-screening dulu. Yelah kan, mungkin get advice dulu, tapi saya faham. 3 minggu saja, mana ke nak cari tu? Mana nak capai turun tu kan? Tapi itulah dia, bab kesihatan tahun ni memang mencabar. Saya seawalnya kalau jemaah Roger dah dapat surat tawaran, saya suruh terus pergi buat kesihatan. Tahun ni memang ini adalah satu cabaran tinggilah bab kesihatan. InsyaAllah kita doa-doa sihat semua, lulus dengan mudahnya. Macam pagi tadi makcik tu pun call, seronok dia. Dia dah lulus katanya. Suami dia memang kencing manis yang tinggi, tapi alhamdulillah ulang alik ke doktor. Kita ada appointed kan panel. Boleh siapa juga boleh pergi ke klinik Al-Fatih sebelah Harmoni. InsyaAllah doktor tu boleh advice dulu. Katanya Dr. Fatihah akan advice dulu. Bacaan macam mana, perlu buat apa, kena jaga apa dan sebagainya. Saya yakin doktor-doktor lain pun akan buat macam tu. Tapi yang untuk Harmoni, jemaah-jemaah Harmoni, kita sarankan untuk pergi ke klinik Al-Fatih. Kalau tidak pun mereka sibuk, Dr. Intan juga ada. Nampak sihat ni semua. Doktor sihat pula boleh. Boleh cuba, tak apa, insyaAllah Cik Syah ada rezeki lain, cara lain. Itulah saya tak berani nak cakap, sebabnya memang itu antara kriteria kelulusannya sekarang lah kan. Tak boleh nak ni lah, tak berani nak komen bab ni. InsyaAllah nanti ada rezeki lain. Cik cuba rayu lagi tahun hadapan, tangguh dulu yang ni. Nanti tahun hadapan insyaAllah ada rezeki. Tahu, jangan sedih-sedih tahu Cik Syah.
Okey, baiklah. Saya rasa insyaAllah dari segi penerangan package saya dah go through. Itinerary ataupun perjalanan haji harmoni pun saya dah kongsi. Yang ketiga, bab prosedur rayuan saya dah kongsi. Dan yang keempat, panggil apa tu? Flow untuk kesihatan pun saya dah kongsi, insyaAllah. Nanti boleh lagi kita sambung. Kita sambung dalam live yang lain. Nak pergi Ustaz Naimi? InsyaAllah Ustaz dah haji. Kalau pergi lagi dah kena haji-haji. Panjanglah nanti kat pengenalan tu. Kan? InsyaAllah doakan. Ustaz doakan kami ya. Doakan kami pemudah semua urusan jemaah insyaAllah. Baiklah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Selamat makan tengah hari. Selamat berehat. Okey, sekejap. Ada lagi. Saya stay dengan jemaah harmoni di Hotel Azizia. Masya Allah. 2025. Okey, Puan Nana. Alhamdulillah. Jet travel ke tu? Daripada dengan jet travel ataupun apa yang satu dah? Kembara. Di Hotel Hostra. Hostra. Oh, siap tumpang solat jemaah sekali. Alhamdulillah. Rezeki lah tu. Rezeki insyaAllah. Boleh je kan. Kita sebenarnya sampai sana dah keluarga dah. Dah tak ada beza dah PJH pun. Jiran sebelah Ustazah Muzayana. Oh ya ke? Masya Allah. Okey, baiklah. Saya belum dapat tawaran November 2009. Perlukah saya rayu? Perlu puan. Perlu. Kalau even November 2009 belum dapat tawaran, kena buat rayuan. Tak apa. Nanti contohlah kan. Bergeraklah list-list yang ada mungkin batal jawab surat tawaran dan sebagainya. Jadi insyaAllah dia akan mula panggil pula yang tengah atau yang hujung. Sebab saya tengok trendnya yang bertarikh by tarikh tengah keluar yang awal-awal November. So mid dengan di ujung tu tengah berdebar lah. InsyaAllah saya doakan. Puan kena buat rayuan dulu, boleh tengok di Tijari. Cukupkan RM15,000 buat rayuan di Tijari. Kemudian buat rayuan dengan PJH. Kalau dengan harmoni lah. Yang keempat, isi borang bersama HQ. Okey? Baik, insyaAllah saya harap itu soalan terakhir. Terima kasih banyak yang join. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alright, sama-sama. Bye, Ulia. Macam mana nak tutup wekoma tu? Bukan tu. And now.